Tuan baca dan saya sebut masalah menggunakan ISA di dalam isu agama. Ini sesuatu yang tak dapat diterima oleh ajaran Islam yang tertegak di atas faksi ilmu. Islam satu ajaran yang tertegak di atas faksi ilmu. Jika awak melakukan kesesatan, Islam dapat buktikan dengan sesat, awak Muslim, awak sesat di segi ajaran Islam, kita buktikan di mana sesat dengan nas Quran dan Sunnah. Ini buktinya, ini dan nas Qurannya, ini amalan sunnah Nabi. Apa yang awak buat salah sunnah Nabi. Susah nak beritahu kata ayah pin sesat. Apa kahar yang mengaku Nabi itu sesat. Perkara yang jelas daripada Quran dan Sunnah. Setelah awak tahu, awak panggil dia dan dia tahu dia sesat, dia tidak dapat mempertahankan dirinya dari segi Al-Quran dan Sunnah, kemudian awak jatuhkan hukuman kepada dia berdasarkan hukuman yang awak peruntukkan. Awak tangkap dia di bawah ISA, awak tak bagi peluang dia untuk dia mempertahankan diri. Ia bukan sifat Islam. Islam bukan agama bacol untuk takut berhujah dengan orang. Lalu orang nanti akan menganggap Islam satu agama yang penakut. Bila dia tak mampu hujah dengan orang, dia tangkap, dan kemudian bila dia tangkap, orang tu tak boleh nak mempertahankan diri. Dan kita ada sejarah dalam Islam. Dalam zaman kerajaan Abbasiyah, semasa pemerintahan Ma'mun, semasa pemerintahan Mu'tasim, kerajaan Abbasiyah dipengaruhi oleh pemikiran Mu'tazilah. Apabila dipengaruhi oleh pemikiran Mu'tazilah, ulama-ulama pro-Mu'tazilah menguasai kerajaan dan mereka telah menghukum ulama-ulama Ahlus Sunnah. Di zaman itu Imam Ahmad menjadi mangsa. Imam Ahmad dihukum oleh Ahmad bin Abi Du'ad yang merupakan qadi besar Mu'tazilah ketika itu. Lalu Imam Ahmad dihukum dan dia dianggap salah di atas penilaian mazhab Mu'tazilah. Kalau negara ini tiba-tiba kelompok agamanya menganut satu aliran mazhab ataupun aliran pegangan yang menyalahkan orang lain, yang bukan salah dari segi Islam, salah daripada segi kelompok yang menguasai institusi pemerintahan, kemudian digunakan ISA, lalu tertangkaplah banyak hamba-hamba Allah ni, dan mereka pula tak dapat mempertahankan diri mereka dari segi Quran dan Sunnah kerana ISA tidak memperuntukkan hal ini untuk mereka. Alangkah zalimnya hal ini. Agama tak perlukan ISA. Islam jelas. Islam bukan agama di sebalik tabir yang tak tahu apa yang dia cakap. Allah Azza wa Jal dengan orang yang kafir, yang bukan Islam, kafir yang menentangnya, Allah menyebut hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Datangkanlah hujah-hujah kamu jika kamu orang yang benar. Tuhan tak perlu pun cabar orang kafir. Memang Tuhan sentiasa di pihak yang benar, tetapi Tuhan memberi peluang orang kafir untuk mendatangkan hujah mereka. Keadilan. Allah menyebut dalam surah Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Jika kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka kamu datangkanlah satu surah yang sama dengannya. Jika kamu, dan panggillah segala kuncu-kuncu kamu jika kamu orang yang benar. Jika kamu tidak dapat melakukannya dan kamu sama sekali tidak akan dapat melakukannya, maka takutlah kamu akan api neraka. Sesungguhnya neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Tuhan memang tahu orang kafir tak akan boleh buat satu surah pun macam Quran. Tetapi Allah Azza wa Jal cabar mereka supaya mereka buktikan sebagai prinsip kepada keadilan Islam.
samaran, Tuhan cabar. Tiba-tiba kita nak menggunakan satu peruntukan. Sama ada orang tu dianggap menghina Nabi ke, salah ke, kita nak menggunakan peruntukan ini tanpa dia bagi tahu. Dalam masalah akidah disebut satu bab yang dinamakan dengan iqamatul hujjah. Seseorang tidak boleh dihukum melainkan setelah ditegakkan hujjah. Sebab itu kita tak boleh hukum orang lain kafir jika kita melihat dia melakukan amalan yang kafir sekalipun, melainkan setelah ditegakkan hujjah. Saya selalu buat contoh yang simple. Kita dengar orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang azan. Kita dengar satu orang kata pergi jahanam. Zahir perkataannya kufur. Macam mana orang azan dia kata pergi jahanam? Tetapi agama menyatakan dia tidak dihukum kufur melainkan setelah ditegakkan hujjah. Kita tanya dia, pasal apa awak kata pergi jahanam dengan orang azan? Kalau dia kata, aku memang tak suka azan-azan, memang kufur, jelas. Tapi kalau dia jawab, alah bukan aku tak tahu, sekarang Zuhur azan, puasa tidak, umpamanya. Jadi dia bukan hina azan, dia hina orang yang azan tu. Menghina orang yang azan berdosa, tetapi tidak murtad. Yang murtad ialah menghina azan. Maka agama tidak benarkan orang menjatuhkan orang lain sebagai murtad, melainkan ba'da iqamatil hujjah, melainkan setelah tertegak hujjah. Hatta kalau orang menghina amalan Islam, kita kena tanya dia pasal awak hina. Dia kata mana adalah Islam benda ni? Bila dia kata mana adalah Islam, sedangkan ada kita kata ini nas Quran. Oh, ada dalam Quran ke? Okey, Islam. Mungkin dia jahil.